Previously. Syarikat Perak ni memang kawasan dia memang banyak beristimewa lah. Dengan Ibrahim ni, Abdullah ni tak suka dengan Ibrahim. Dia don't like each other. Dia memang import lah banyak pekerja-pekerja dari China. A few moments later. Oh bro, susah ni. Macam mana pulangan kau? Tak bagus kan? Boleh survive lagi lah. Kau tak tahu ke apa yang tengah berlaku ni bro? Takkan aku kena accident semua. Gini dengan Haisan ni asyik gaduh. Gini Haisan ni kan aku dah kata pelombong-pelombong Cina tu, mereka berperang kat Cina. Lepas tu bila mereka datang sini, mereka separate into dua geng. Satu geng nama Gihin, satu geng Haisan. Lepas tu mereka asyik gaduh. Mereka ni kan pelombong. Patutnya mereka lombong cari gali biji timah. Instead mereka cari gali darah. Susah. Bisnes memang tak berapa bagus lah. Tapi macam ni lah aku cakap, aku dah lama kat sini kan. Geng-geng ni bila dia gaduh, dia akan berbaik semula. Lepas dia berbaik, lepas tu dia gaduh balik, lepas tu dia berbaik semula. Sebab mereka tahu ni gaduh ni tak baik. Like I said, bila mereka gaduh ni, kita punya bisnes lombong biji timah tu turun. Sebab SHTI kan I dah kata mereka kena beli biji timah. Tapi sekarang tak ada biji timah sebab diorang tengah gaduh. So mereka musnahkan each other punya lombong. Haisan tu kata ini lombong aku, Gihin kata itu lombong aku. Aku ada tengok, you ada tengok tak viral tu? You ada tengok tak video tu? Dia viral sikit tu. Ada pelombong Haisan dengan pelombong Gihin ni. You tak tengok? Mari I cuba cari. Let me try to. Ni. Wo de hai Gihin, wo de hai hou yan, goi de hai wai yan. 我们是海山，我们是好人，他们是坏人。 Kau tengok video ni, wah, went viral tau. So sekarang ni Haisan dan Gihin ni mereka tengah gaduh. Susah. Apa? Kau cakap apa? You kata diorang look alike, mereka nampak macam sama. Itu racist. Bro, kau kata aku racist dulu, sekarang kau yang racist. Mereka mana sama? Mereka satu Gihin, satu Haisan lah. Satu cakap Cantonese, satu cakap Mandarin lah bro. Tak sama lah. Kau ni jangan macam ni. Aku kawan dengan kau, jangan buat aku menyesal. Kita hidup dalam dunia global, era pasca globalisasi ini. Kau nak cakap pasal benda perkauman lagi. Bro, kita dah move on from here lah. Jangan cakap lagi perkauman, gaduh-gaduh pasal benda ni. Janganlah. Aku kecewa lah kau racist macam ni. Dulu kat sekolah aku RKO kau 3 kali je. Kenapa kau end up macam ni? 5 kali. 5 kali lah RKO je. Bukannya kau boleh tiba-tiba brain damage jadi racist ni. Apa lah. Sudah. Cukup. Tak nak cakap lagi. I think everything will be okay lah. Sebab geng-geng ni lepas tu dia akan berhenti gaduh punya. Everything will be fine. See you in a while. Next episode. Habis duit aku yang masuk dalam syarikat tu semua lebur. Ali tak kerja lagi. Ali dah retire. Aku nak jadi CEO. Aku sepatutnya CEO. Aku memang nak bankrupt dah ni. So kita kena viralkan benda ni lah. Twitter ke, Insta ke, TikTok ke.